Halo, Assalamualaikum. Pada masa ni, kami hampir-hampir terlepas train gara-gara tersilap tengok waktu train berlepas. Habis semuanya kelang kabut dibuatnya. Aduh, sampai tak sempat nak rekod stesen Tanjung Waru tu. Tapi Alhamdulillah sempat juga kami naiki train. Okey, train kami ni bertolak pukul 5 petang dan destinasi kami ke Beaufort. Jadi kami akan bermalam di Beaufort dan esok paginya kami akan ke Tenom menaiki train pagi. Dreams are hard to kill. And I know somewhere's a place where we can build our memories. Somewhere, just hold on tight, it'll be alright. Show me the kita dekat stesen Membakut ni. Mungkin lagi 2 stesen lagi sampai dah Beaufort. Tandas tadi, tengok tandas tadi. Ni tandas tengok. Ada besar mana boleh larak. Tandas tadi. Sibuk. Tengok train ni Kepala dia. Okay, kita dah sampai kat stesen Beaufort ni. Okay, kami tadi beberapa hotel ni boleh tahan tak besar kat bilik ni. Tandas tak? Tandas dia, katil, biasalah. Lepas tu boleh lah, dia tak berapa jauh daripada stesen kereta api. Jadi kami punya naik kaki je tadi. Dalam 10 minit dah sampai dah. Jadi sekarang ni kita orang tengah nak bersiap pergi makan dulu lah. Kita orang lapar ni. Tadi pun train pun dalam 2 jam tak silap, daripada Tanjung Waru ke Beaufort. Jadi kita pergi makan dulu lah. Tanya kat hotel punya lobby tu, dia cakap kat sini ada Grab ke Maxim. Tapi diorang kata banyak Maxim. So kalau siapa nak datang Beaufort ni pakai Maxim lah baru keluar apa, keluar dari hotel tu public bank ni kat depan ni. Dia ada bank tu yang best tu Momoyo. Ada bank banyak kat sini. Lepas tu kalau untuk kaum wanita ni masa tu tepi apa, tepi hotel Watson. Ini jambatan kat Beaufort. Okey, antara terkenal lah. Ni Sungai Padas ni kat bawah ni. Nanti kalau esok kita nak ke stesen lah, nanti tengok, mungkin nampak malam tak nampak lah sungai dia kan. Ni hotel kami nampak. River Park Hotel, kita orang duduk sini dekat je. Di stesen tu sebelah-belahan ni. Kalau nampak gelap ni. Kita makan kedai ni. Nak kedai es kepal lah. Sini special char kway teow. Char kway teow je bang? Ya, yang special dia lah. Special. Dari sini tak ada kan? Ada nasi. Nasi ada. Nasi dia nasi gondrong yang dia punya special tu je lah. Yang lain nasi goreng, nasi lalap. Nasi gondrong tu bang? Itulah dia punya menu special. Oh iya ke? Ayam berkuah. Ayam berkuah? Dia berkuah. Dia macam masak paprik, cuma dia ada kicap. Paprik dia nak pakai kicap kan. Dia pakai paste char kway teow tu dia campur dengan sos Thai. Nasi ayam gondrong. Nasi ayam gondrong. Cok kacang kerang, penisan. Portion ni macam bukan 2 orang ni. Daging sate ayam, sate terbang. Ni dia nasi
gondrong. Nasi gondrong ayam. Jadi macam paprika ni lah. Kurang buah ni. Kita makan. Spesialiti abang ni, abang buat ni. Dia kata kawasan Beaufort ni lah kan, spesialiti dia tu. Dah sampai baru tahu kawasan ni town ni, town Beaufort. Itulah kedai tutup banyak. Cara Beaufort famous dengan kereta api dia kan. Ya. Sejarah kereta api Beaufort. Oh, dia dah buat cantik dah sebenarnya, tapi tak ada orang jaga tak. Ni tengok ah. Buat macam waterfront lah sini. Okay, kedai dia satu lah dia. Kedai Cakotiao. Yalah kami terbalik. Okey, selamat pagi. Assalamualaikum. Kami masih lagi di Beaufort. Beaufort sekarang ni waktu pukul 6. Kita makan pagi tak? Ni mi konlo mi tu tak, yang kita beli kat Ranau tu. Tak sempat nak makan sebenarnya dengan kelar kabut ni kan. Jadi hotelnya dia petik air tu, orang letak dalam petik air tu. Pagi ni pun makan. Ni konlo mi. Ni buah cinta. Tak pernah rasa semua hidup saya ni. Kita makan. Ni macam, kalau orang tengok sekali macam mangga tak, tapi ni buah bambangan. Mangga ni. Kulit dia kok baik. Kulit dia baik. So kalau nak makan mana, dengan biji dia lembut je. Kerat. Dia macam buah mangga tak? Dia telan terus apa ni? Tekstur dia pun nampak. Dia kategori mangga ni. Dia memang tak ada manis. Memang tak ada manis tu buah ni. Ini kalau makan, mungkin dia tak ada potong kulit tu supaya apa, isi dalam tak hancur kot kan. Ni tak tahu lah, mungkin yang bab saya tu dia ada, mungkin ada manis-manis dia sikit, tapi dia lebih pada masam tawar pahit lah. Panggil buah cinta. Bentuk telur nampak tu. Bentuk telur dia. Buah cinta. Manis. Ada manis dia. Ni masam dia menyengat. Tapi ada manis dia dah. Ya, kita nak pergi ke stesen kereta api. Kami dah keluar dari hotel. Jom. Ni Sungai Padas. Pagi. Kita nak kejar train 7.50. Sekarang 7.30 kot, 7.35. 15 minit lagi. Tiket pun tak beli gini. Okay, kita dah sampai dah. 5-6 minit lagi. Ramai orang lah. Dia pakai cash je. QR semua tak boleh lah. Kita masuk. Belakang ni. Kita ambil pada gambar lah. Tengok lah. Tengok handsome gila. Dia punya trend. Jadi pukul 8 pagi kita
train Ketenung pun bertolak. Train ni amat berbeza sekali dengan train semalam. Ia kelihatan lebih old school. Stesen ni meh. Stesen kecil je. Orang keluar itu mak. Smart, tapi tak tahulah siapa namanya. Tapi ni lah kehidupan orang mak. Hari-hari naik train. Di mana lah jalan raya nak lalu ni. Cuba balik rumah. Ni niaga lah. Ni stesen nama Kampung Batu 63. Dia undur balik orang. Tengok tu. Stesen dia. Dia terlepas. Dah jenuh nak lompat. Alah. Boleh. Bye-bye. Bye-bye. Okey, kita train ni berhenti dekat stesen Halo Gilat ni. Halo Gilat lah mana. Berhenti kejap. Kepala train pun dia cabut tadi. Dia ke sana arah ni. Tak tahu dia, mungkin nanti tukar kepala lain kot. Kepala kereta api lain kot. Saya tengok orang jalan, nampak? Jalan dari menjadi kampung dorang jalan kaki meril. Orang Senanjung pun datang sini. Senanjung. Senanjung. Orang Subang. Jumpa. Jom kita cuti sama-sama. Dia nak pasang kepala dia. Masa ni lah kita akan dihidangkan dengan view yang indah. Subhanallah.
apa aktiviti rafting. Ni sungai, salah satu sungai yang main ni. Diharamkan ya benda ni, diharamkan. Tapi best nanti cuba cari ada tak? Tak haram nak cuba. Dah, kita dah sampai dah. Jom, kita keluar. Sampai stesen ni lah.